Korang minat Land Rover Defender tapi tak mampu. Ni, Jetour T2. Bukan kata separuh harga, ni 1/10 je harga dia daripada Land Rover Defender. Tapi jap, belakang ni nampak macam iCar O3 pun ada. Kan? Ini adalah Jetour T2. Jetour ni adalah sub-brand Chery. Dan ni adalah model ketiga daripada Jetour ni. Habitat asal Jetour T2 ni dekat off-road. Dia ada 7 drive mode. Jom saya tunjuk. Dia ada 7 drive mode. Ada normal, eco, sport, mud, snow, rock, sand. Ataupun korang tekan je X ni, dia akan jadi X mode yang mana dia akan berubah drive mode depending on the road condition. Dekat dalam ni dia ada banyak grab handle sama macam Land Rover Defender. Kat sini ada, kat sini pun ada. Sini, ya ni tak boleh nak grab lah sebenarnya. Jetour T2 ni pun datang dengan 12 speaker daripada Sony. Sony ni tak kisahlah barang speaker ke phone ke PS4, PS5, antara yang terbaik jugalah. Enjin dia pula menggunakan enjin 2.0 liter TGDI dipadankan dengan gearbox 7 speed DCT. Power output untuk satu SUV yang rugged ni adalah 245 PS dan 375 Nm torque. Speaking of rugged, 80% of the structure untuk Jetour T2 ni menggunakan high strength steel yang mana dia ada 31,000 Nm per degree torsional stiffness. Apa maksud dia? Maksud dia kuat gila lah. Wedding depth untuk Jetour T2 ni adalah 700mm. So kalau nak redah banjir ke apa, should be no problem lah. Dari segi safety pula, Jetour T2 ni lengkap dengan ADAS level 2. Ada adaptive cruise control, ada forward collision warning, autonomous emergency braking, blind spot detection dan macam-macam lagi. So dari segi safety, memang no compromises lah. Harga untuk satu SUV off-road yang macam Defender ni memang tak masuk akal. RM156,800 sahaja. Murah sangat tu. So dengan harga dia, dengan package dia, dengan rupa dia, korang rasa Jetour T2 ni boleh beli ke? Baik beli. Baloi ke tak baloi harga dia ni?